Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk pada kali ini adalah wahyu sebagai sumber sains, teknologi dan kejuruteraan. Ini topik 3 yang mana menerangkan etika dan profesionalisme berkaitan dengan teknologi dan kejuruteraan dalam Islam. Memahami wahyu sebagai sumber sains, teknologi dan kejuruteraan. Pengertian wahyu dari segi bahasa adalah apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang pilihannya atau insan pilihannya, dan ia merupakan hidayah dan ilmu yang diberi secara rahsia dan tersembunyi. Dan wahyu ini diperolehi bukan cara biasalah, sama ada belajar dalam kelas ataupun belajar dengan orang lain, tetapi ia adalah penurunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dari segi istilah, wahyu adalah apa yang diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya melalui perantaraan malaikat Jibril dalam bentuk yang bertulis atau yang tidak bertulis, yang mengandungi syariat bagi menguruskan kehidupan manusia. Jadi dalam surah ini menguruskan kehidupan manusia. Jadi dalam surah An-Nisa ayat 163 yang bermaksud sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu wahai Muhammad sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nabi Nuh dan Nabi-Nabi yang diutus kemudian daripadanya, dan kami telah memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yaqub serta Nabi-Nabi keturunannya, dan Nabi Isa dan Nabi Ayub, Nabi Yunus dan Nabi Harun dan Nabi Sulaiman, dan juga kami telah memberikan kepada Nabi Daud kitab Zabur. Jadi apa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW adalah satu mukjizat yang paling besar yang sehingga ke hari ini umatnya menjadikan bahan rujukan dan panduan dalam kehidupan, iaitu Al-Quranul Karim. Apa yang dimaksudkan dengan Al-Quran adalah satu kalam Allah. Dia bukan kata-kata manusia, tetapi firman Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana Al-Quran adalah satu wahyu yang diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW dengan lafaz dalam bahasa Arab, dan dia menjadi ibadah apabila kita membacanya. Ditulis pada mashaf dan kemudian dipindahkan secara mutawatir tanpa syubhah, iaitu firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat kedua yang bermaksud kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kemudian dalam surah Al-Alaq Allah juga berfirman ayat kelima yang bermaksud yang mengajar manusia tentang apa-apa yang diketahui. Maksudnya Allah mengajar manusia itu perkara yang kita tak tahu, daripada Nabi Adam AS hinggalah manusia akhir zaman. Kemudian apa peranan wahyu? Peranan wahyu pertama adalah menjelaskan akidah Islam, iaitu berkaitan dengan rukun iman yang mana kita pelajari melalui ilmu tauhid. Kemudian peranan wahyu juga adalah untuk membersihkan akhlak, mengajak akhlak yang baik, iaitu akhlak ni terbahagi pada dua, satu akhlak mahmudah, satu akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah ni akhlak yang tak baik lah. Akhlak yang mahmudah adalah akhlak yang baik. Contohnya berkata benar, ikhlas, itu adalah akhlak yang terpuji, iaitu Allah pun berfirman kan dalam Al-Quran, sesungguhnya aku utuskan Rasulullah SAW adalah untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Kemudian kita belajar ilmu akhlak ni daripada tasawuf. Kemudian dia menerangkan tentang syariah Islam, iaitu daripada perbuatan atau perkataan mukallaf itu sendiri. Ibadah, muamalah, jenayah, itu melalui ilmu fiqh. Dan keistimewaan Al-Quran dalam
nas Al-Quran adalah kalam-kalam Allah. Tidak ada kelemahan dan tidak ada kecuaian. Maksudnya kat sini dalam Al-Quran tu kita tak boleh ubah ayat dia berdasarkan kepada situasi semasa, kerana dia adalah daripada perintah dan juga wahyu Allah sendiri. Dan kedua, diturunkan dalam bahasa Arab yang jelas dari sudut lafaz dan makna. Dan Al-Quran mempunyai balaghah, bahasa-bahasa yang indah, tak sama dengan manusia buat puisi ke cerita. Kemudian ketiga, dia diturunkan secara mutawatir. Maksud mutawatir adalah beransur-ansur tanpa ada keraguan, iaitu diturunkan oleh malaikat Jibril alaihissalam secara beransur. Kalau ikut wahyu Allah ni turun sekaligus daripada Allah sendiri, daripada Allah turunkan ke Baitul Izzah secara seterus pada Lailatul Qadar, dan kemudian Allah turunkan semula kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam 17 Ramadan, iaitu surah yang pertama, surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5, iaitu Iqra. Jadi wahyu sebagai sumber dalam bidang sains, teknologi dan kejuruteraan pertama menjadi garis panduan kepada saintis dalam melaksanakan sesuatu uji kaji, iaitu pertama menggalakkan supaya manusia mengkaji alam tabi'i. Alam tabi'i ini semualah pokok, alam tabi'i, gunung, ganang, air. Yang kedua, mengajak manusia menggunakan akal dan mata hati untuk berfikir. Mata hati ini penting. Ada orang buta mata tapi mata hati dia celik. Ada orang celik mata tapi mata hati dia buta. Lebih buta daripada orang buta. Jadi kita perlu menggunakan akal dan mata hati seiring. Dan firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 19, tidakkah mereka melihat dan memikirkan bagaimana Allah mencipta makhluk pada mulanya, kemudian dia akan mengembalikan, iaitu hidup semula setelah mati. Sesungguhnya yang demikian itu amatlah mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu daripada Rasulullah SAW bersabda, bermaksud fikirkanlah mengenai segala makhluk Allah, janganlah kamu memikirkan zat Allah, kerana dia akan menyebabkan kamu binasa, iaitu dalam kesesatan. Kita boleh fikir makhluk, kita boleh fikir ciptaan-ciptaan Allah, tetapi kita tidak boleh memikirkan zat-zat Allah, kerana ia akan menjadi satu perkara yang kesesatan lah. Ada orang dia terlalu fikir menyebabkan gila isim dan sebagainya. Dan yang kedua, Al-Quran adalah kitab yang menjadi sumber pelbagai cabang sains dan teknologi, iaitu Al-Quran sebagai petunjuk dan rahmat yang dapat menjadi panduan kepada pembentukan bidang-bidang dan cabang-cabang ilmu atau klasifikasi ilmu dalam Islam, antaranya ilmu falsafah, ilmu teknologi, ilmu kejuruteraan, perubatan. Semua telah dijelaskan di dalam Al-Quran, iaitu firman Allah dalam surah Rum ayat 22, maksudnya antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan kebijaksanaannya ialah kejadian langit dan bumi dan perbezaan bahasa kamu, warna kulit kamu. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan bagi orang yang berpengetahuan. Sebab itulah Allah jadikan perbezaan bahasa Korea, bahasa Jepun, bahasa Swiss, bahasa Inggeris, bahasa Arab, bahasa Melayu, bahasa Tamil, semua. Kita tak tahu daripada mana bahasa tu wujud, tetapi Allah yang ajar. Ada yang cakap Nabi Adam guna bahasa apa. Nabi Adam Allah turunkan memang guna bahasa Arab. Tapi macam mana boleh wujudnya bahasa Tamil? Macam mana boleh wujudnya bahasa Cina? Sebab tadi dengar dekat radio Johor FM perkataan kedai dalam bahasa Melayu ni contoh kan. Kedai dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Tamil kadai. Dia lebih kurang je. Kadai, kedai. Macam tu. Macam dalam bahasa Arab, kalau disebut baitun rumah. Kemudian kalau dalam bahasa Melayu rumah, madrasah sekolah. Dalam bahasa Arab ada yang perkara itu memang Allah dah turunkan, tapi macam bahasa Melayu, bahasa Tamil,
Itu semua adalah Allah ajarlah orang-orang tu guna conteng-conteng kat dinding. Lepas tu keluar bahasa. Jadi itu Allah terangkan dalam Al-Quran. Yang kita pun ada warna kulit berbagai. Ada yang putih, kuning, ada yang coklat, ada hitam. Sebab Allah nak suruh kita fikir, bukan suruh kita banding-bandingkan ataupun rasa megah dengan apa yang kita ada. Kemudian dalam Al-Quran juga menggalakkan pembangunan teknologi, iaitu dia memberikan galakan dan dalam membina sesuatu teknologi, dan umat Islam mesti sentiasa bersedia dengan teknologi semasa. Macam sekarang AI, tapi AI pun ada keburukan, AI pun ada side yang tak baik. Contohnya boleh ubah muka orang kan, daripada tak cantik pada cantik. Sekali jumpa lah muka dia tak cantik pun, bukan tak cantik maksudnya tak berapa elok lah. Tu antara boleh menimbulkan fitnah. Itu antara ketersediaan ilmu teknologi, tetapi siap sedia dengan ilmu yang kita ada. Contoh lain sekarang orang guna ChatGPT, itu pun adalah teknologi semasa, but kita kena pandai-pandai untuk mencari jalan untuk mengelakkan ataupun mencari bahan yang lebih baik. Macam dalam agama, hukum dia tak boleh guna ChatGPT, so kita kena cari dalam Al-Quran. Tak ada sumber, cari dalam hadis. Kalau tak ada juga, okey, kita cari dalam maklumat tersebut dengan orang-orang yang berautoriti. Jangan cari daripada Ustaz Google ataupun Ustaz Glamour yang mengaku ustaz, mengaku golongan agama, tetapi hukum tu mereka tidak menggunakan dengan baik. Itu tak dibenarkanlah dalam Islam, walaupun menggunakan teknologi, tetapi kalau dia ikut hukum dalam agama, dia tak boleh terlampau taksub ataupun terlampau mengikut sangat kepada jawapan dalam teknologi tu, kerana tak betul. Iaitu Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 80, kami mengajar Nabi Daud membuat baju besi untuk kamu, untuk menjaga keselamatan kamu dan mana-mana peperangan. Maka adakah kamu sentiasa bersyukur? Jadi Barat dia buat kajian baju besi yang pertama wujud pada zaman Nabi Daud, dan mereka para sejarah arkeologi mengaitkan besi dengan Semenanjung Malaya atau Tanah Melayu yang wujud sezaman dengan Nabi Daud, iaitu besi yang dibuat ditempa baju besi itu sama zaman dengan kerajaan Kedah ataupun di Sungai Batu Kedah. Mereka menjumpai relau besi tertua sejak sebelum Masihi lagi. Jadi kat situlah Allah dah kaitkan sebenarnya, macam surah Al-Hadid pun Allah dah berfirman kepada Iskandar Zulkarnain kan, untuk membina tembok Ya'juj Ma'juj, sebab pada masa itu kaum pada zaman tu dia berjumpa dengan Iskandar Zulkarnain. Dia cakap ada satu kaum ni yang ganas, merosakkan semua tumbuh-tumbuhan, merosakkan harta benda kami. Maka Iskandar Zulkarnain tanya, siapakah keturunan tersebut, siapakah kaum tersebut? Mereka kata mereka tak tahu bahasa apa yang mereka gunakan. Maka Allah perintahkan pada Iskandar Zulkarnain bahawa Allah merintahkan agar meleburkan besi dengan tembaga dan binalah kamu tembok. Itu dalam surah Al-Kahfi. Maka Iskandar pun buatlah tembok yang tinggi sangat untuk menghalang Ya'juj Ma'juj keluar. Itu menunjukkan bahawa besi tu dah wujud dah sebelum British ada lagi, sebelum Barat ada, sebelum orang Jepun ada. Maka itulah kekuasaan dan teknologi yang Allah dah tunjukkan dalam Al-Quran. Kemudian panduan dalam penggunaan teknologi bagi membangunkan alam tak. Kemudian panduan dalam penggunaan teknologi bagi membangunkan alam tak boleh merosakkan dan memusnahkan alam serta memusnahkan nilai-nilai akhlak manusia. Kalau kita tengok hari ni, Allah tak marah kalau kita nak buat alat senjata perang, Allah tak marah kalau kita nak buat pembangunan, tetapi jangan merosakkan alam. Janganlah merobohkan alam sampai mengganggu ekosistem, sebab Allah dah berfirman dalam surah Rum ayat 41, telah timbul berbagai kerosakan dan bala bencana di darat, di laut dengan sebab tangan-tangan kamu. Tangan siapa? Tangan manusia. Timbulnya demikian kerana Allah hendak merasakan
mereka sebahagian dari balasan perbuatan buruk yang mereka lakukan supaya mereka insaf. Tapi sekarang ni semua tak insaf. Kebanyakannya bila dah berlaku kerosakan alam dan sebagainya, salahkan takdir, salahkan alam, ni hujan lah, salahkan ribut lah ni, salahkan semua. Dia rasa diri dia tak salah. Jadi kat situ Allah dah kata kerosakan dan bencana yang berlaku atas muka bumi akibat tangan-tangan manusia. Bukan tangan binatang. Mana binatang pandai nak tarah bukit? Mana monyet pandai nak tebang pokok? Kan, walaupun monyet tu duduk dalam hutan, orang hutan duduk dalam hutan, tapi dia tak ada kapak nak roboh-robohkan kapak tu, nak roboh-robohkan kek ke. Tapi sekarang binatang dah pandai naik LRT, baru ni anjing naik LRT, kucing naik LRT, semua dah pandai dah. Monyet tumpang kereta orang, dah pandai dah, sebab dia pun sekolah macam kita juga. Kalau kita tengok lah. Jadi siapa yang bagi dia orang pandai? Allah lah, walaupun orang tak ada akal. Tapi dia seronok dapat naik LRT. Macam tu. Dulu tak ada. Dulu cuma ada kucing naik bas. Sekarang tak ada, kucing pun tak nak naik bas dah. Dia nak naik yang canggih. Jadi kalau kita tengok longkang tersumbat, siapa yang punya tangan? Takkan kucing. Mana ada kucing makan jajan, buang sepah, tak ada. Jadi kat situ Allah memang dah terangkan dalam surah Rum ayat 41. Siapa yang lakukan kerosakan? Manusia lah. Takkanlah kambing pula. Menjadikan sains, teknologi dan kejuruteraan mencapai fakta dan bukti ke arah kebenaran. Jadi kalau kita tengok dalam Al-Quran menunjukkan kebenaran hakikat sesuatu kejadian yang diciptakan oleh Allah berdasarkan bukti dan fakta sains, teknologi dan kejuruteraan dalam Islam. Contoh tentang teori ledakan besar ataupun teori Big Bang. Yang mana ni ada orang percaya, ada orang tak percaya tentang teori Big Bang. Padahal perkara tu wujud dalam Al-Quran. Kemudian menjelaskan fakta-fakta saintifik dalam Al-Quran dan hadis. Al-Quran hadis adalah berkaitan dengan alam tabi'i, manusia, flora dan fauna. Alam tabi'i adalah istilah yang sering digunakan pakai untuk alam tabi'i dan kosmos yang bermaksud tertib, harmoni, peraturan dan perhiasan. Jadi alam tabi'i dia meliputi seluruh langit dan isi kandungannya serta penghuninya, dan segala apa yang berada antara langit dan bumi. Itu dalam surah Fussilat ayat 53. Kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di merata-rata tempat dalam alam yang terbentang luas dan pada diri mereka sendiri, sehingga ternyata jelas kepada mereka bahawa Al-Quran adalah benar. Belumkah ternyata kepada mereka kebenaran itu, dan belumkah cukup bagi mereka bahawa Tuhanmu mengetahui dan menyaksikan tiap-tiap sesuatu. Dan alam ini dijadikan dengan penciptanya, bukan terjadi dengan sendiri, iaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 117. Allah jugalah yang menciptakan langit dan bumi dengan segala yang ada keindahannya, dan apabila berkehendak untuk menjadikan sesuatu, maka Allah hanya berfirman, jadilah engkau, lalu jadilah dia. Kemudian dalam surah Nuh ayat 15 hingga 16, tidakkah kamu mengetahui dan memikirkan bagaimana Allah telah menciptakan 7 petala langit dan yang bertingkat-tingkat, dan Allah juga menjadikan padanya bulan sebagai cahaya, serta menjadikan matahari sebagai lampu yang terang benderang. Dan dalam Al-Quran juga Allah dah jelaskan tentang alam ini dicipta secara berpasangan. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 3 maksudnya, dan dialah yang menjadikan bumi terbentang luas dan menjadikan padanya gunung ganang yang terdiri kukuh serta sungai-sungai yang mengalir, dan dari tiap-tiap sesuatu jenis buah-buahan ia menjadikan padanya berpasang-pasangan dua-dua. Ia juga melindungi siang dan malam silih berganti. Sesungguhnya semua itu mengandungi tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mahu berfikir. Jadi kat sini Allah dah jelaskan setiap itu berpasangan-pasangan. Contohnya lagi dalam surah An-Naba Allah kata
dalam surah Naba ayat ke-8, maksudnya kami telah menciptakan kamu berpasang-pasang. Allah dah terangkan dah. Malam, siang, sepasang, surut, hitam, putih, syurga, neraka, bumi, langit, lelaki, perempuan, jantan, betina. Tak ada pun Allah kata kat situ laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Tapi fitrah hari ni dah melanggar, dia transgender, minta pula mewujudkan jantina tersebut. Jadi kat situ Allah dah terangkan dah. Tapi manusia melanggar fitrah. Kemudian peredaran planet bumi dalam orbitnya mengelilingi matahari. Dalam surah Al-Anbiya ayat 33 maksudnya, dan dialah Tuhan yang menjadikan malam serta siang serta matahari dan bulan, tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat dalam masing-masing, iaitu di angkasa lepas mengikut orbit. Kemudian dalam surah Yasin ayat 38 bermaksud, dan sebahagian dari dalil yang tersebut ialah matahari, ia kelihatan beredar di tempat yang ditetapkan baginya. Itu adalah takdir Tuhan yang maha kuasa lagi maha mengetahui. Surah Yunus ayat 5. Maksudnya dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kalian mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Jadi kat situ Allah dah letakkan orbit, maksudnya jalan, jangan melanggar. Jadi bulan patuh pada Allah, ikut je pusing. Bumi pun ikut je pada orbit. Semua ikut. Itu yang tak berlanggar-langgar. Tapi masa dah hari kiamat, Allah kata kau keluar daripada orbit kau. Maka itulah yang berlaku pelanggaran. Bulan jatuh, matahari jatuh, air laut pun melempar, awan jatuh ke bumi dan sebagainya lah. Itu adalah bukti bahawa hari kiamat pasti berlaku. Dan penciptaan langit. Penciptaan langit, Allah telah berfirman dalam surah Al-Mu'min ataupun dalam surah Al-Ghafir. Ada dua, Mu'min atau Ghafir. Dia ada dua surah tu yang nama sama, iaitu ayat 57. Maksudnya sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Langit dengan bumi ni sebenarnya lebih besar. Dan Allah ciptakan langit dah berjuta-juta tahun dahulu. Bumi dah berjuta tahun. Barulah Allah ciptakan manusia. Dan bumi dengan langit ni sangat besar penciptaannya. Sebab dengan langit dan bumi lah Allah ciptakan manusia juga. Tapi ramai manusia tak tahu. Dan surah Al-Qaf ayat 6. Maka apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya dengan langit itu tidak mempunyai retak sedikit pun. Kalau kita tengok langit tak ada tiang, tak jatuh. Dan di langit Allah hiasi dengan bintang-bintang, bulan. Tak ada retak sikit pun langit. Tapi kita buat bangunan tak sampai setahun retak, walaupun ada tiang. Itu maha kuasa Allah. Allah buat tak ada tiang. Langit tak ada tiang, bulan tak ada talinya tergantung, kan? Maksudnya tu sangat besarlah kuasa Allah. Tapi ada yang menafikan. Tak adalah mereka tercipta dengan sendiri. Itu golongan-golongan yang menolak Allah ataupun kafir. Surah Al-Ankabut ayat 44 Allah menjelaskan dengan maksudnya Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak. Sesungguhnya pada demikian terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang mukmin. Orang mukmin dan Islam lain. Islam kadang-kadang hanya pada nama orang mukmin ni, dia sentiasa taat pada Allah, takut untuk melakukan maksiat. Jadi mereka akan pandang banyaknya kebesaran Allah hatta di badan mereka sendiri. Kemudian menjelaskan mengenai wujudnya kejadian siang dan malam dalam Quran. Allah jelaskan dalam surah Al-Isra ayat 12. Maksudnya kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda. Lalu kami hapuskan tanda malam. Malam tu tanda dia apa? Gelap. Matahari terbenam tu tanda dah malam lah. Dan kami jadikan tanda siang. Siang tu apa tandanya? Matahari terbit. Tu tanda siang lah. Kemudian agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan dan segala sesuatu yang telah kami terangkan dengan jelas. Malam siang ni sebagai tanda lah, esok dah masuk hari yang lain, bulan yang lain. Macam sekarang dah nak habis Ramadan dah 27
Ramadan. Kejadian dan proses terjadinya awan. Dalam surah Rum ayat 48, Allah berfirman, maksudnya Allah jugalah yang menghantarkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan. Kemudian Allah menyebarkan awan di langit sebagaimana yang dikehendakinya dan menjadikan berkelompok-kelompok, lalu engkau melihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila Allah menurunkan hujan itu mengenai sesiapa saja yang dikehendakinya dan hamba-hambanya, mereka serta-merta bergembira. Dulu Nabi Muhammad SAW kalau nampak awan hitam, Nabi terus berdoa supaya tidak berlaku hujan itu dan awan itu tidak mendatangkan bala. Jadi bila hujan je supaya doa supaya hujan itu adalah hujan rahmat. Jadi Allah dah terangkan kat situ, Allah akan turunkan hujan tu kepada siapa saja yang Allah nak. Maka awan hitam yang bergumpal-gumpal akan menandakan hujan berlaku. Tapi hujan itu adakah membawa rahmat atau membawa kebaikan atau membawa musibah? Kalau musibah berlakulah banjir, tsunami dan sebagainya, tapi menjadi rahmat apabila dia menyuburkan tumbuh-tumbuhan dan membawa kebaikan kepada penduduk di sekitarnya. Menjelaskan berlaku fenomena hujan dalam surah An-Nahl ayat 65, Allah berfirman dengan maksudnya Allah menurunkan hujan dari langit, lalu dia menghidupkan dengan air hujan akan bumi sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat satu tanda yang membuktikan kebijaksanaan Allah bagi kaum yang mendengar peringatan ini dan memahaminya. Surah An-Nahl. An-Nahl ni surah lebah. Kemudian kejadian matahari dalam surah Ibrahim ayat 33, Allah jelaskan, dan dia juga menjadikan matahari dan bulan sentiasa beredar untuk kepentingan kemudahan kamu, dan yang demikian malam dan siang bagi faedah hidup kamu. Biasa Allah menjadikan malam untuk rehat, tapi kalau ada yang bekerja di waktu malam ikut shift, dia pun kalau dia ikhlas, dia niatkan beribadah kepada Allah, dapat pahala. Mencari rezeki dapat pahala. Tapi ada juga orang yang Allah jadikan malam untuk rehat, tapi dia pergi joget, dia pergi kelab malam, atau dia tak mensyukuri nikmat Allah lah. Dia tak memberi faedah pada malam dia, sia-sia. Tu. Kemudian dalam surah Yasin ayat 40, dengan firmannya, dengan maksud Allah, firman Allah dengan ketentuan yang demikian, matahari tidak mudah baginya mengejar bulan, dan malam pula tidak dapat mendahului siang, kerana tiap-tiap satunya beredar terapung di tempat edaran masing-masing ke orbit. Mana ada sesuatu tempat mula dengan siang, maksudnya macam itulah. Dan kita akan memula malam dan siang. Tak ada pun kita mula petang dulu. Pukul berapa dah petang dah ribut. Okey, ni kejadian matahari. Kemudian ini kejadian manusia dalam Al-Quran. Allah dah jelaskan apa itu manusia. Manusia dari segi bahasa Arab al-bashar, ataupun sama erti dengan An-Nas, surah An-Nas tu. Kemudian Al-Insan, surah Al-Insan, dalam bahasa Melayu maksudnya pelupur. Manusia ni mudah lupa lah. Kalau bukan Melayu je mudah lupa, manusia mudah lupa, semualah. Semua manusia mudah lupa. Kalau ada orang cakap Melayu ni memang mudah lupa, tak ada. Semua, Jepun ke, Arab ke, Korea ke, orang Inggeris ke, orang Sweden ke, semua mudah lupa lah. Manusia ni mudah lupa, ataupun dalam bahasa Arab al-insan ataupun bashar, lupa. Kalau lupa tu normal lah. Okay, dalam surah At-Tin ayat 4, maksudnya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baik kejadian. Mata kat depan, tak ada mata kat kaki kan. Nak jalan macam mana pakai kasut. Tak ada manusia ada sesungut. Tak ada manusia ada sesungut. Selama ni saya jumpa tak adalah sesungut macam alien tu. Kalau ada sesungut nak pakai tudung, pakai songkok, sesungutnya pendek jadi. Masuk balik. Tak ada manusia ada antena. Tak ada manusia ada ekor. Tak adalah setakat ni. Lepas tu itulah sebaik-baik kejadian. Pada masa tu syaitan sangat menyampah lah. Sebab syaitan ada ekor. Dia tanduk macam jin. Jadi manusia ni tak ada ekor. Ada tak manusia ada ekor? Ada ekor macam mana nak pakai seluar? Ekornya terkeluar kan. Okay.
Dan kemudian malaikat telah sujud kepada Nabi Adam setelah Allah ciptakan Adam sebagai satu tanda penghormatan yang sangat agung. Dan Adam pula bukanlah makhluk Homo erectus ataupun Homo sapien ataupun mengikut teori Darwin yang dikatakan daripada orang hutan jadi kepada muka beruk dan sebagainya. Itu Darwin je daripada beruk. Tetapi kita manusia daripada Nabi Adam. Memang Allah cipta Adam, manusia. Bukan beruk, bertukar menjadi buaya, lepas tu jadi manusia, tak ada. Itu teori yang mengarut. Sebab semua orang tolak teori Darwin. Hatta Barat pun mengakui bahawa, orang kafir pun mengakui bahawa mereka daripada Nabi Adam. Darwin je daripada beruk, seekor-seekor dia. Barat cakap lah. Kalau Darwin cakap manusia daripada beruk, dia seorang daripada beruk. Jadi salah teori Darwin, tak boleh pakai. Kemudian penciptaan Adam AS, peringkat turab, iaitu tanah bumi. Allah ambil 7 jenis tanah daripada bumi. Kemudian ia bermula dengan peringkat pengumpulan tanah bumi dalam bentuk turab. Itu tanah. Turab tu tanah. Jangan namakan anak tu turab. Esok turab macam sedap rupanya. Maksudnya tanah. Tanah yang berdebu. Allah menjelaskan proses dalam firman Allah yang bermaksud sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam daripada turab, iaitu tanah. Kemudian berfirman kepadanya, kun fayakun, maka jadilah dia. Surah Al-Imran ayat 59. Kemudian daripada tanah tadi Allah kumpulkan daripada tanah bumi. Kemudian peringkat tin. Bukan buah tin tapi tanah liat. Tinul lazib. Tinul lazib itu adalah tanah yang melekat. Iaitu peringkat inilah Allah menyaringkan debu tanah untuk mendapatkan saripatinya, iaitu sulalatu min tin. Sulalah min tin. Nama macam sedap kan. Ada juga orang namakan zalzalah, macam sedap tapi maksudnya bergegar. Zalzalah ni surah hari kiamat. Zalzalah, saya pernah jumpa orang nama zalzalah. Kemudian sulalah min tin tu adalah saripati tanah, di mana Allah mengambil satu bahagian yang benar-benar suci dan bersih. Seterusnya fati itu dicampur dengan air membentuk tanah liat atau tanah liat yang melekat, dipanggil tinul lazib. Di peringkat inilah Allah menciptakan Nabi Adam dalam bentuk manusia. Dan lembaga Adam inilah kekal selama 40 tahun lamanya. 40 tahun baru Allah dah bentukkan manusia. Sebab tu Allah bentukkan tu dalam 40 tahun. Kemudian daripada tinul lazib, peringkatnya adalah hama'u masnun, iaitu tanah yang berbau. Tanah yang berbau, sebab tu macam peluh kita berbau kan, kita ada daki sebab kita daripada tanah. Peringkat inilah kekal selama 40 tahun lagi. Tadi dah 40 tahun, ni 40 tahun, maka 80 per 80 tahun. Kemudian daripada hama'u masnun, peringkat seterusnya adalah peringkat salsal, iaitu tanah yang keras. Peringkat ni membentuk struktur tanah yang keras seumpama temika. Pernah nampak kan temika dibakar, itu dikeras, iaitu salsal lokal fahar. Peringkat ni juga mengambil masa 40 tahun. Dah berapa tahun? 120 tahun. Oleh itu genaplah proses kejadian Adam AS selama 120 tahun, barulah Allah tiupkan roh. Jadi kalau kita ambil ibrah kat sini, baby dalam kandungan manusia bukan 120 tahun tetapi 120 hari. 120 hari baru Allah tiupkan roh. Takkanlah nak mengandung sampai 120 tahun kan. Itu ciptaan Allah untuk Nabi Adam. Jadi Allah Maha Kuasa. Untuk baby 120 hari baru Allah tiupkan roh dalam perut mak dia. Dan dengan inilah peringkat ini merupakan peringkat terakhir dalam proses pembentukan fizikal Nabi Adam AS. Maksud firman Allah, dia menciptakan manusia daripada tanah yang kering, seperti tembikar dalam surah Ar-Rahman ayat 14. Kemudian daripada salsal tadi, peringkat yang seterusnya adalah peringkat al-roh, iaitu peniupan roh. Yang Allah dah tiupkan roh ke dalam jasad Nabi Adam AS bila cukup 120 tahun.
Dan dengan peniupan roh ni lah sempurnalah pembentukan kejadian Adam, fizikalnya, spiritualnya, akalnya, rohnya, jiwanya, emosi, dan dengan itu juga seluruh organ dan sistem tubuh Adam berfungsi, jantung, paru-paru, semualah, buah pinggang, hati, akal, otaknya. Dan akhirnya peringkat kesempurnaan kejadian Adam selesai dan sempurna, maka Allah meminta semua para malaikat sujud kepada Adam kecuali Iblis. Dia engkar sebab dia rasa diri dia bagus daripada api. Masa tu ketua para malaikat adalah Azazil. Kemudian dia engkar, dia tak nak sujud, itu Allah laknat. Maka terlaknatlah Azazil menjadi Iblis. Laknatullah, dengan keluar ekor, keluar tanduk semua. Sebab dulu yang paling taat pada perintah Allah adalah Iblis. Azazil, dia pernah berjuta tahun dah dia duduk di muka bumi dan dia beribadat dengan Allah, taat pada Allah. Tapi disebabkan engkar dia untuk sujud kepada Nabi Adam, maka terlaknat dia. Dan itulah dinamakan Iblis. Dan dia beranak pinak, itu namanya setan. Iblis tu bapak dia lah, yang pertama sekali yang engkar. Jadi yang kedua semua tu setan, syaitan. Okey, kemudian kita tengok pada penciptaan Hawa. Surah An-Nisa ayat 1, maksudnya, hai sekalian manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri. Siapa seorang diri? Iaitu Adam. Dan daripadanya Allah menciptakan isterinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan lelaki dan perempuan yang banyak, iaitu anak Adam dan Hawa 20 pasang. 20 pasang lelaki perempuan. 20 pasang ke 32 pasang, tak ingat. Jadi daripada kembar-kembar tu lahirnya sehingga 400 juta jiwa. Dan Nabi Adam dengan Hawa tak diwafatkan sehingga cukup dalam setengah riwayat menyatakan 400 ribu jiwa, bukan 400 ribu jiwa di muka bumi ini, barulah Allah wafatkan Nabi Adam alaihissalam. Daripada anak Nabi Adam ada yang engkar kepada Allah, ada yang taat kepada Allah. Tu Habil dan Kabil. Cerita. Ada juga anak dan cucu Nabi Adam yang berzina. Anak Nabi Adam yang berzina antara satu sama lain. Dan melahirkan anak luar nikah. Itu adalah manusia yang pertama lah yang melakukan kemaksiatan dengan Allah. Anak Nabi Adam alaihissalam sendiri. Nabi Adam dengan Hawa pun sedih lah masa tu. Kerana ada antara anak ni yang tak mengikut perintah Allah. Jadi Hawa dicipta oleh Allah daripada tulang rusuk Nabi Adam. Bukannya Allah ambil tulang rusuk Nabi Adam tu patahkan, kan. Tetapi manusia sekarang dia mengkaitkan perempuan daripada tulang rusuk lelaki. Itu sebenarnya adalah perumpamaan. Bukan semestinya perempuan tu dicipta daripada tulang rusuk lelaki. Sekarang ni tak ada. Perempuan daripada pencantuman benih lelaki dan perempuan. Semua sama, tak ada je. Zaman itu saja, Hawa saja. Jadi kalau sekarang cakap tulang rusuk dicipta, perempuan dicipta dari tulang rusuk lelaki. Habis kalau lelaki tu kahwin sampai 5 kali, 10 kali, berapa kali tulang rusuk dia hilang. Jadi tulang rusuk dia tinggal berapa? Cacat lah, kan. Tak sihat lah dia. Tulang rusuknya dah patah dah banyak. Sebenarnya salah. Lelaki dan perempuan tu sama sekarang, dicipta melalui kelahiran dan pencantuman benih antara lelaki dan perempuan. Tak ada nak cakap, tulang rusuk saya kat dia, kira lah. Habis kalau 2 kali kahwin, 3 kali nikah cerai, 100 kali, 20 kali, isterinya ada 4, habis tulang rusuknya 4 hilang. Tak boleh lah nak cakap macam tu, salah. Itu dah menyalahi adat sebagai kelahiran manusia. Masa Hawa saja Allah cipta begitu kerana keistimewaan. Dan orang yang tak ada mak bapak siapa? Hawa dan Adam lah. Mana dia ada bapak mentua? Dia tak ada bapa mentua, dan dia juga tidak ada mak dan ayah. Dan anak-anak Nabi Adam yang berpasang-pasang kembar tu pun asalnya tidak ada ibu mertua. Ibu dia sama
Zaman tu je boleh berkahwin, bernikah dengan pasangan kembar yang lain. Sekarang tak boleh lah. Dulu sebab tak ada umat manusia lagi, anak Nabi Adam je yang ada kan. Jadi kembar yang ni bernikah dengan kembar yang lagi satu. Jadi mak bapak dia samalah, bapak mentua bapak aku sendiri, kan, dengan sebaiknya. Kemudian kalau kita lihat penciptaan zuriat Adam, maksudnya yang sekarang lah, manusia yang lahir sekarang ni, iaitu pertama persenyawaan antara sperm dan ovium, iaitu dipanggil nutfah. Persenyawaan berlaku dalam tempoh 40 hari, iaitu 1000 daripada 250 juta sperm yang berjaya menghampiri ovium atom. Jadi manusia yang lahir ni, kita semua ni, daripada 1000 tu, 250 juta tu, 1000 yang berjaya. Daripada 1000, satu saja yang berjaya Allah ciptakan. Dan lahirlah manusia itulah. Itu nutfah. Kemudian daripada nutfah kepada alaqah, ataupun dalam bahasa saintis zygote, ataupun dalam bahasa Arabnya alaqah, segumpal darah. Dan segumpal darah ni kalau ikut dia tergantung macam apa, lintah tu kan, tergantung kat dinding, melekat kat kaki orang hisap darah. Tapi bukannya lintah lah, dia berbentuk macam itulah, tergantung di dinding rahim selama 40 hari. Kita tengok Allah cipta Nabi Adam selama 40 tahun tahu nak membentuk seketul daging. Tetapi manusia yang dalam rahim mak cuma 40 hari, bukan 40 tahun. Kita relate balik kan, Nabi Adam 40 tahun, tapi manusia biasa 40 hari dalam rahim ibu dia. Firman Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-14 bermaksud kemudian kami mengubah nutfah tadi ataupun ovium tadi, sperm tadi, yang 40 hari tadi, dia tukar menjadi alaqah, iaitu segumpal darah. Dan kemudian daripada segumpal darah menjadi al-mudghah, ataupun dalam bahasa saintis embryo, dalam bahasa Melayu seketul daging, dalam bahasa Arab mudghah. Berlaku lagi dalam masa 40 hari. Dalam masa ni lah wujudnya bentuk manusia, tapi terlalu kecil lah. Dah nampak tapak tangannya, nampak matanya, nampak jantinanya, nampak tengkoraknya, semualah. Dah nampak lah kalau mak dia tu pergi scan. Dah nampak dah tisu-tisu tulang membaluti tulang tadi, dan sel-sel otot pun mula terbentuk dalam tempoh 40 hari ni. Dah berapa? 120 hari. Jadi dalam masa itulah Allah dah bagi roh lah dekat baby tadi dalam kandungan. Dan kemudian daripada mudghah akhirnya kepada pembentukan tulang yang dibalut dengan daging. Tadi masa tu dah mula nampak tulang-tulang dia sikit, tisu-tisu tulang. Tapi Allah balut pula lagi daging tersebut dengan tulang temulang, iaitu izam dan lah, iaitu dia dah masuk bulan ketiga. Ni Allah dah bagi akal, kulit, dah nampak lah organ-organ dia, denyut jantung dia, gedegak-gedeguk tu dah ada. Okey, kemudian daripada situ iaitu dia dah masuk bulan ketiga. Ni Allah dah bagi akal, kulit, dah nampak lah organ-organ dia, denyut jantung dia, gedegak-gedeguk tu dah ada. Okey, kemudian daripada situ barulah ada pembentukan organ dan darah nasyatan halkan ahar, iaitu pada bulan ketiga ni semua tulang dah nampak, dah cukup lah, kuku dia dah wujud, dah nampak lah seketul manusia. Dah nampak dah, mak dia pun cakap dah muka siapa, tak tahulah, dalam kandungan dah boleh nampak muka macam pelik. Kadang-kadang orang update kan, muka dia macam bapak dia, sebab muka baby ni lahir-lahir semua lebih kurang sama je. Dan kat sinilah Allah dah mula tulis dalam Lauh Mahfuz rezeki kita, mati kita, amal kita, bahagia ke tak kehidupan kita. Tu kat dalam tu dah Allah mula tulis balik mati kita, nama kita siapa, semua Allah dah tetapkan dalam Lauh Mahfuz tadi. Kemudian proses perkembangan bayi bermula pada bulan ke-5 hingga ke-9, 9 bulan 10 hari, ataupun dah nak lahir, ada yang lahir 7 bulan tak cukup,
Ada yang lahir 8 bulan, macam tu. Bulan kemudian lahirlah bayi tadi ke dunia. Itu kalau penciptaan zuriat Nabi Adam. Dan kita masuk pada flora. Apa maksud flora? Flora ni tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan. Ada yang cakap flora ni binatang. Salah lah. Flora ni adalah tumbuh-tumbuhan. Iaitu dalam surah Al-An'am ayat 95. Sesungguhnya Allah juga lah yang membelah, iaitu menumbuhkan butir tumbuhan dan biji-bijinya, dan dia mengeluarkan dari yang hidup dan yang mati, dan dikeluarkan dari yang mati kepada yang hidup, dan yang demikian itulah kekuasaannya, ialah Allah yang maha kuasa. Bagaimanakah kamu dipalingkan dari menyembahnya? Maka Allah jelaskan kat situ, Allah yang menjadikan pokok-pokok. Kenapa nak sembah pokok? Kenapa tak nak beriman? Itu maksud Allah terangkan dalam surah Al-An'am. Antara fungsi tumbuh-tumbuhan sebagai bahan makanan bagi haiwan dan manusia, menyejukkan muka bumi. Ada pokok, dapatlah sejuk kan, oksigen keluar, kita pun dapatlah sedut oksigen. Kemudian dapat punca pendapatan, jual-jual pisang, jual-jual nanas, pisang, nanas, sumber pendapatan lah, jual durian. Kemudian sebagai ubat-ubatan, terutama herba kan, banyaklah sebagai perubatan contohnya. Okay, fauna ni adalah serangga ataupun serangga lah, serangga hutan. Yang kat sini Allah dah jelaskan dalam Al-Quran adalah labah-labah. Labah-labah ni dia ada sejenis binatang ni yang buat rumah ni adalah betina. Yang buntingkan dia adalah jantan. Lepas jantan buat betina tu, buntingkan betina tu tadi, dia akan pergi. Dia pergi, dia tinggalkan je betina tu. Jadi betina tu yang buat rumah sebenarnya. Pakai Elio dia kan, Spiderman. Padahal bukan Spiderman pun, patutnya cerita tu Spider-Woman. Spiderman ni ataupun spider ni, dia yang buat rumah. Sebab apa? Dia nak bertelur. Lepas dia bertelur, dia dapat anak kan. Jadi betina sebenarnya yang buat rumah tadi. Macam itulah Allah jelaskan penciptaan labah-labah dalam Al-Quran. Surah Al-Ankabut. Ankabut dalam bahasa Arab adalah labah-labah. Dia mampu menangkap mangsa yang sedang terbang tinggi dari jarak 0,5 meter. Macam mana dia tangkap? Tu Allah ajar dia. Kita 0,5 meter pun kita tak boleh nak ambil makanan tu kan. Kita kena beratang macam tu. Tapi dia menggunakan teknik yang digunakan oleh labah-labah, daya tekan hidrolik yang terdapat pada 8 kaki. Dia ada 8 kaki. Jadi dia menggunakan apa yang Allah bagi tadi lah. Dia pun tak tahu, aku ada 8 kaki. Allah yang ajar dia untuk tangkap binatang tadi, tangkap mangsa. Dan pada akhir penyerangan, labah-labah menyerang ke arah mangsa dengan memakan dengan taring. Labah-labah ada taring, terutama labah-labah yang hitam berbulu tu. Tu dengan bulu-bulu dia sekali bahaya, racun. Bulu dia ada racun. Lepas tu kaki dia tu kan ada bulu tu. Racun tu bahaya kena sengat dengan taring dia. Kita kena pergi klinik atau hospital lah sebab ada racun. Labah-labah ada taring. Taring dia tajam. Siapa pernah kena sengat atau gigit, macam kalajengking kan. Kemudian secara alami labah-labah tidak terfikir bahawa mata tambahannya mampu memberi kemudahan kepadanya, menggunakan kemudahan tersebut secara keseluruhan. Kita masuk pada lebah. Lebah ni Allah jelaskan dalam surah An-Nahlu ayat 68. Maksudnya Tuhanmu telah memberi ilham kepada kamu, wahai lebah. Hendaklah kau membuat sarang di gunung, ganang pokok-pokok kayu dan juga di bangunan yang didirikan oleh manusia. Sebab tu lebah atau tabuan, dia buat rumah kat hutan-hutan, dekat pokok-pokok, dekat kayu-kayu, kat bangunan manusia. Tu sebab Allah dah firman kat dia. Dan lebah madu membuat tempat penyimpanan madu lebah dalam bentuk yang amat baik. Dan para ahli matematik merasa kagum ketika mengetahui perhitungan lebah yang sangat cermat dalam mengendalikan tempat penyimpanan makanannya. Dan lebah ni dalam Al-Quran juga adalah seekor binatang yang amat patuh pada Allah. Dan dia sangat taat pada Allah. Yang Allah telah cakap kat dia, buat sarang kat pokok, kat gunung ganang, kat rumah orang. Dia
ikut cakap Allah. Dan lebah juga menggunakan cara yang sangat menarik ketika membuat sarang, yang mana dimulai dengan membangunkan sel-sel tempat menyimpan madu dari sudut yang berbeza. Kemudian madu lebah, Allah telah tegaskan banyak kegunaan untuk manusia, iaitu dalam firman Allah surah An-Nahl. Surah An-Nahl ni lebah lah. Ayat 69 maksudnya, kemudian makanlah dari dari segala jenis bunga-bunga dan buah-buahan yang engkau suka, serta turutlah jalan peraturan Tuhanmu yang diilhamkan dan dimudahkan kepada kamu. Dengan itu akan keluarlah dari badan kamu minuman madu yang sangat berlainan warna, yang mengandungi penawar bagi manusia dan pelbagai penyakit. Sesungguhnya pada yang demikian ada tanda yang membuktikan kemurahan Allah bagi orang yang mahu berfikir. Jadi Allah dah cakap kat lebah tu, madu ni sangat bagus. Di badan awak akan keluar madu. Carilah bunga-bunga macam tu, Allah dah cakap. Dan madu sangat baik untuk manusia. Penawar segala penyakit, insya-Allah. Kemudian semut. Semut. Jangan ingat semut. Tapi semut ni kadang-kadang bahaya sebab dia gigit. Okay, kita tengok dalam surah An-Naml. Namlu tu semut. Semut. Kita tengok binatang semut ni macam mana pula. Kalau lebah tadi jantan dengan betina yang buat sarang yang menghasilkan madu. Kalau labah-labah betina. Betina je. Kalau semut pula, yang mana Allah firman dalam surah An-Naml ayat 18, hingga apabila mereka sampai di lembah semut, maka berkatalah seekor semut, wahai semut-semut, masuklah kamu ke dalam sarang agar kamu tidak dipijak oleh Sulaiman dan tentera-tenteranya, sedangkan mereka tidak menyedari. Ni semut tu cakap. Lepas tu Nabi Sulaiman dengar. Nabi Sulaiman pun senyum. Ni cerita je lah. Nabi Sulaiman dengar, lepas tu Nabi Sulaiman senyum. Lepas tu Nabi Sulaiman suruh tenteranya berhenti. Macam tu. Lepas tu tentera Nabi Sulaiman terkejut. Kenapa kena berhenti? Lepas tu Nabi Sulaiman cakap, semut takut dia kena pijak. Jadi Nabi Sulaiman cakap dengan semut, teruskan perjalanan kamu wahai semut, dan aku tidak akan memijak kamu. Semut terkejut. Sulaiman dengar cakap kita. Sulaiman faham. Sebab Nabi Sulaiman je yang boleh faham cakap semua makhluk. Tu Allah bagi mukjizat pada Nabi Sulaiman. Kita tak boleh lah. Kita langgar je semut tu. Kan, sampai ke mana-mana pun semut tu kita pijak je. Tinggal. Dia tak sempat membesar. Jadi ayat ini menjelaskan tentang satu peristiwa yang bersangkutan dengan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dan tenteranya yang hendak melewati satu kawasan, iaitu dipanggil lembah semut atau Wadi An-Naml. Ada dalam surah An-Naml. Wadi An-Naml masa tu kat kawasan Palestin lah. Nabi Sulaiman kan kat kawasan Palestin. Menyedari kehadiran pasukan tentera Nabi Sulaiman alaihissalam, seekor semut betina memerintahkan. Semut betina ni siapa? Ratu dia, ketua. Kalau kita raja, tapi tak, semut ni ketua dia adalah ratu ataupun betina. Jadi semut betina ni cakap dekat semut-semut lain agar masuk dalam sarang, makin mengelakkan daripada dipijak oleh pasukan tentera Sulaiman. Semut ni walaupun dia dicipta oleh Allah, satu serangga yang sangat kecil, tapi dia dianggap bermanfaat kepada manusia. Namun semut adalah makhluk yang sangat berdisiplin, rajin dan berdedikasi. Jadi kita rajin lah macam semut. Semut rajin bekerja. Semut berkawat satu-satu, kan, rajin. Tak macam manusia, malas. Semut dia memang rajin bekerja. Dan dia juga berdisiplin. Dia taat pada ratu dia. Dia ikut cakap. Beratur panjang-panjang, kan. Kita tak. Nak dapat makanan cepat, tak ada. Potong je. Nak pergi naik bas, potong je. Tapi tak. Semut dia tak pandai potong. Dia sangat taat. Aku lambat tak apa kat belakang. Aku binatang paling nonet, dia kata. Paling kecek. Dan semut boleh hidup dalam harmoni dalam kelompok dia. Tanpa ada sebarang permusuhan dan persengketaan dan pertembungan. Sesuailah dengan nama surah ini, daripada surah Al-Jamal. Kita jadilah macam semut, duduk dalam satu koloni, kelompok yang bergaduh. Ini duduk dalam satu kampung gaduh.
gaduh. Lain fikrah je gaduh. Tapi tak sama dengan surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut iaitu surah labah-labah tadi terbina daripada sirah Al-Ifrat yang bertepatan dengan keadaan labah-labah yang hidup seorang diri. Kalau surah An-Namlu dia daripada sirah Al-Jama' iaitu berkumpulan. Tapi kalau surah Al-Ankabut dia lebih seorang diri. Sebab labah-labah dipentingkan diri. Terutama yang jantan. Dia buntingkan betina, dia lepaskan tanggungjawab kira. Yang betina buat sarang macam itulah, itu cerita. Cerita binatang. Okey. Seterusnya semut ni, dalam setiap koloni hanya terdapat seekor semut sahaja yang dipanggil ratu. Tu dalam gambar tu. Gemuk, gedempul, besar. Lepas tu ada kepak, kepala dia besar, perut dia buncit. Itu ratu tau. Kadang-kadang kan kita jumpa kat rumah kan. Kepala dia besar, badan dia besar, ikut dia besar, ada sayap, perut dia boncit, besar sangat daripada semut lain. Itu sebenarnya semut ratu, ratu semut. Dan semut ratu ialah semut betina yang paling sempurna dan dia tidak akan melakukan sebarang pekerjaan. Dia tak kerja. Kerja dia duduk, makan, duduk, makan, duduk, makan. Dan peranannya hanya bertelur je. Sepanjang masa. Sepanjang hayat dia bertelur banyak kan. Lepas tu askar-askar dia yang bawa telur kecil-kecil. Kalau kita nampak kan ada semut bawa kecil-kecil. Putih-putih tu telur semut lah tu. Badannya besar berbanding semut lain dan hanya tinggal di sebuah bilik khas dalam sarang semut. Sarang semut tu mana? Kat bawah tanah. Bukan kat atas rumah kita tu. Keperluan semut ratu dijaga dan diurus dengan semut pekerja. Makan, minum, kebersihan bilik, penjagaan telur sehingga hari penetasan semua diuruskan oleh semut pekerja. Semut pun ada pekerja tau, kerja kilang. Manusia semut, manusia pula. Manakala semut jantan pula semut minoriti dalam koloni semut dan dia memiliki jangka hayat yang sangat pendek. Semut jantan ni cepat meninggal. Dia dalam koloni tadi dia paling minoriti tapi dia cepat meninggal, cepat mati. Hayat dia pendek berbanding semut betina. Semut jantan tidak melakukan apa-apa pekerjaan. Dia hanya berehat-rehat. Semut jantan berehat-rehat dan berperanan sebagai pasangan persenyawaan semut ratu yang akan membiarkan koloni semut. Tapi siapa yang bekerja tadi? Semut betina lah. Dia yang tinggal tadi, dia yang angkat telur-telur, tu semut betina. Semut jantan tak buat apa-apa. Dia cuma berehat-rehat dan berperanan untuk persenyawaan saja. Tapi semut jantan ni kecil lah. Dan segala keperluan semut jantan akan diusahakan oleh semut pekerja tadi. Semut pekerja tu sebanyak semut betina lah yang bekerja tadi. Dan setelah selesai proses persenyawaan, semut jantan akan lemah dan meninggal. Macam itulah kerja dia. Dia akan senyawakan dengan semut-semut betina tadi. Lepas tu semut tu akan bekerja. Semut jantan akan mati. Kesian dia. Tapi tu dah lumrah. Allah dah jadikan dia. Macam mana dia tak adalah cakap kejap lagi aku mati dah. Tak ada. Semut jantan dia akan senyawa dan lepas tu dia lemah mati. Lepas tu dia ada jangka hayat dia pendek. Jadi kalau kita tengok banyak semut tu, banyaknya semut betina lah. Jangan pula dia tak ada komplain pun. Aku mati, tak ada. Dia memang tugas dia Allah dah bagi macam tu sejak azali. Semut jantan nyawanya pendek. Hayat dia pendek lah, nyawa pula. Dan seterusnya perihal semut dalam hadis dan sekitar hukum mengenai semut. Dalam hadis riwayat Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas? Ibnu Abbas ni adalah sepupu Rasulullah SAW. Anak kepada Abbas. Abbas ni pakcik Nabi Muhammad. Ibnu Abbas ni namanya sebenarnya Abdullah bin Abbas. Abdullah ni adalah periwayat hadis yang terkemuka zaman Rasulullah SAW, iaitu sepupu Nabi Muhammad sendiri yang mana akhirnya dia meninggal di Taif. Di Taif tu ada nama Masjid Ibnu Abbas. Itulah adalah antara perawi hadis yang terkenal selain daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, selain daripada Anas bin Malik, selain daripada Aisyah radhiyallahu anha, selain daripada Zaid. Jadi itu antara periwayat yang terkenal adalah Ibnu Abbas. Dan dalam hadis riwayat Ibnu Abbas, Rasulullah SAW telah
bersabda dan melarang bunuh 4 jenis haiwan yang melata. 4 jenis tau. Pertama, semut. Semut tak boleh dibunuh sembarangan. Tapi nanti kita tengok. Kemudian burung hut-hut. Burung hut-hut pun tak boleh bunuh. Burung dan juga lebah. Dan sejenis burung jalak. Saya tak tahu apa nama burung jalak ni. Kena search lah ataupun carilah apa tu burung jalak. Hadis, bukan hadir itu. Hadis riwayat Abu Daud. Abu Daud. Ni hadis sahih hadis sahih. Hadis itu bukan hadir. Hadis. Kemudian Qartabi dan Baghawi menegaskan bahawa semut di sini bukan semua jenis semut. Bukan semua jenis semut kita tak boleh bunuh. Tapi semut Sulaimaniyah, iaitu semut yang besar. Dan dia tidak membahayakan dan tidak menyerang manusia. Dia tak gigit. Semut besar. Macam kerengga, semut juga. Tapi dia gigit. Kita boleh bunuh dia lah. Sebab kerengga memang gigit. Ataupun semut api. Semut api tu kan gigit. Tu membahayakan. Ada yang jenis semut besar, gedemuk, gedempol kan. Itu digigit kita. Itu boleh bunuh. Okay. Ada pun semut kecil yang mengganggu serta menyerang manusia, boleh dibunuh. Imam Malik mengatakan makruh hukum membunuh semut yang tidak membahayakan. Namun, sekiranya membunuh semut, boleh. Sekiranya membakar tak boleh. Sebaiknya membakar lah. Tapi kalau macam contoh semut tu masuk dalam makanan kita. Semut tu kencing. Kan ada semut yang busuk kan. Dia masuk dalam makanan. Tu bolehlah bunuh sebab dia merosakkan. Ada banyak-banyak semut kan. Makanan tu kita tak boleh makan. Kan kita pernah makan kan. Kita biar tiba-tiba kita letak atas meja ada semut burung. Tak boleh lah. Makanan tu dah tak boleh dimakan. Jadi kat sini apa yang Imam Malik kata, namun meskipun boleh membunuh semut, tapi sebaiknya membunuh semut dengan cara tidak membakar. Jangan bakarlah semut tu. Kita ambil rumah semut tu, kita bakar. Sebab ada hadis yang menegaskan bahawa yang berhak menyeksa dengan api adalah Tuhan. Tuhan sahaja yang boleh menyeksa dengan api. Bukan Tuhan api tu, silap. Iaitu Tuhan saja yang boleh menyeksa kita, menyeksa hamba-Nya. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Mas'ud. Allah dah jelaskan. Sekian dahulu 1 jam lebih. Anak itik berlari-lari, lari sampai terlepas. Terima kasih Daun Keladi pinjamkan masa masuk kelas. Jangan berikan hati pada yang tak setia, berikan hati pada yang ikhlas. Terima kasih sebab setia. Tentunya nanti Allah yang balas. Syukran lakum jami'an. Syukran lakum. Jazakumullahu khair. Gracias. Okay. Terima kasih semua. Assalamualaikum.